Bakal Perdana Menteri yang ke-20 dari Malaysia, Rizky Faik. Buat perutusan sikit. Tu bush apa dah? Dia punya kerja nama dia Belimbing. Hershey. Apa ada biskut perlu pipin. Hui guys, ini cantik guys. Sejarah pembukaan Putrajaya. Oh, ini dia. Oh ya. Siapa yang membuka Putrajaya ni? Tengok. Sekitar 1880. Lepas tu ladang Perang Besar 19. Dari apa tu? Besar ke Putrajaya. Hi guys, welcome to back my channel. Hai, jangan lupa like and subscribe my channel, okay? Hari ni kita pergi tempat coklat. Tempat coklat dia bukan tempat coklat. Ini tali-tali penting. Oh, ni yang tangga 1000 tu eh? Dekat mana? Ni kat belah sana tadi. Ni siapa? Ni siapa? Buka. Ni siapa? Ni aku. Ni aku. Tapi yang ni sebelah sana. Replika dia ni. Dia pusing ke lain. Ni dia kalau kita nak balik. Ni aku ni. Ni aku. Royal Floria. Tu gedak lah. Ada. Pak, ambil gambar tak? Sejarah Putrajaya. Cuba pergi kat tu. Dekat apa? Hot balloon. So siapa yang membuka Putrajaya ni? Mahathir ke siapa? Pejabat Perdana Menteri. Kira gini ah. Buat macam bos.
Perdana Menteri baru masuk. Bakal Perdana Menteri yang ke-20. Perdana Menteri Malaysia, Rizky Faik. Buat perutusan sikit. Ucapan sikit. Nak orang ambil video bagi ucapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok cakap betul-betul lah. Jangan gelak-gelak. Perdana Menteri dia kena serius. Cakap saya dengan ini mengesahkan. Assalamualaikum. Putrajaya. Tu gambar-gambar Perdana Menteri kita. Tengok ah. Ui, sampai atas pun dah. Tengok, kita ada Obama kat sini. Ni Perdana Menteri Singapura. Brunei. Macam-macam ada. Bush pun ada. Oh gila, bila Bush main Malaysia? Ni Trump. Nelson apa? Mandela pun ada. Pak Jokowi tak? Pak Jokowi. Nu Jokowi, tu Jokowi ada. Hang kenal Pak Jokowi kali hang tak kenal. Yang lain kenal tapi tu Mahathir. Pak. Dia ni mendengar. Pak, tu Mahathir. Hamas punya kan? Mama ya. Hamas kan? Istana Kehakiman. Mana kapal bergerak? Mana kapal bergerak? Ya? Tengok dengan jalan tu. Bentar. Oh. Tadi saya nampak dia bergerak. Ada apa dalam tu? Dia berjalan. Nanti dia datang balik ke? Kapal ke bot dia? Bot lah, bot. Apa lah macam kantuk. Nanti dia keluar lah. Ada lampu lah. Ui, ada lampu kan ni. Ui, guys, sini cantik guys. Mana kapal dia? Jom. Tak main? Betul je kita main. Betul. Tak, cakap dia datang lagi ke? Lalu ke bukit tadi kita tengok. Tadi ada bergerak. Dia datang. Oh, yang tadi yang kat sana. Oh, yo, ni cantik eh. Bila dia buat eh? Kapal. Istana Kehakiman. Itu macam gas. Wah, Merdeka. cantik eh. Oh, dia tak buat lah. Buat lagi lah. Ada je. Bila dia buat? Dia ada hari-hari tertentu dia buat persembahan. Jom kita buat eh. Kita tengok eh. Dia bertembak. Cantik eh. Ni merdeka kan. Mereka punya. Tahun ni ada? Bukan ni merdeka tahun bila ni. Tak, nanti ada lagi tak? Boleh, mari tengok eh. Cantik eh. Kapal Putrajaya dah sampai. Tengok masa dah naik kapal betul tak ni. Bot dia dah sampai dah. Tu. Oh, besar ni jalan rupanya. Tu dia kapal dah sampai dah. Tu kapal dia sampai. Sampai. Cepat naik. Nampak pun ni tapi tak tahu kata dia jalan. Dah tadi nampak macam dia stop je guys tu. Tadi nampak dia macam stop. Betul lah kata Iki. Tengok Iki ada berapa orang dalam tu? Orang. Dalam ni boleh makan. Cruise. Boleh makan. Boleh ada Oh, lunch. dia punya cruise ni nama dia Belimbing. Tu ada bendera Malaysia kat belakang. Gila dia tengok kat sebelah. Bukan bendera Malaysia je. Tadi Iki nampak ada dua bendera. Bye. Tadi Iki ada nampak dua bendera kat belakang. Jangan kita pergi kat dalam tu. Tengok depan tu. Diorama pelayaran
Putrajaya. Segala dalam ni lagi cantik. Dia ada neon. Show tak ada, tapi dia neon lah. Dia glow. Kita pecah aja. Glow in the dark. Weh, kaki aku. Wow. Betul ya kata mama nanti kalau gelap dia. Kau kita tak bercahaya. Ini kosong apa? Bercahaya. Yang dia kosong apa? Glow in the dark. Kasut orang yang paling legend yang ada. Kalau orang Iki tipu itu kesel lampu. Kasut lampu. 3 orang. Duduk malam bercahaya. Dia Masjid Putrajaya cantik. Apa tu? Ada orang utan. Apa tu? Orang utan. Kiki ni. Oh, dia keluar ah. Dia ada karun. Last sekali kita cerita. Itu macam toyol. Macam toyol. Dia nampak macam timbul tu, no? Dia punya lukisan ni. Nampak 3D. Saya dah habiskan RM5 je masuk ni. RM5. Kecil je. Tengok adik. Berapa ringgit? Boleh tengok gambar. Mana? Ni ada coklat. Hah? Entah ha. Nak coklat? Kalau ada tu ada nak. Ada apa? Tu Ferrero Rocher. Ferrero Rocher ni berapa? RM45. For you. Apa lagi? Wah, apa ni? Candle duo. Oh, dia buat macam biskut pecah dua. Dua guys, dua. Macam dua. Hershey. Ambil ya. Ni, Ki. Koko tok Abah. Ki. Koko tok Abah. Ha. Ini bukan koko tak apa. Tulis. Tengok baca. Koko tok Abah. Bukan tok Abah ha. Kabar. Tok kabar dibaca. Tok kabar. Mana? Bukan coklat upin-ipin je. Mana? Nah. Dalam mana? Ni coklat. Coklat durian nak. Ni coklat durian. Apa ada biskut kepala upin-ipin? Dah pernah beli dah tu. Tak lah. Hari tu kita dah pernah beli dah. Tu aiskrim. Tak. Coklat pun ada. Papa pernah beli dah tu. Wah, Ki, tu ni. Wah, kaya lah Ki. Tengok. RM1 ni. Tangkap ni. Tangkap. Dah tak payah beli tu. Coklat kepala upin-ipin. Coklat kepala upin-ipin. Kepala Ki tak tak? Tak ada ke kepala jaji?
Malah jadi pula. Dia cerita rokok lah. Ini dapat assortment. Ni rising. Ni element. Coklat lain. Kinder Bueno lah. Strawberry lagi tak sedap. Ladybird. Ladybird. Mama, ni tak dry food. Mama, ni tak dry food. Satu, dua, tiga. 1,